pagi baru aku boleh tidur guys. Bunyilah panas malam. Angin tak masuk langsung kemah. Hari ni keempat kita akan pergi ke Johor. Tadi aku berhenti surau basuh muka. Semuka lah sebab toiletries aku dah hilang dah. Aku tertinggal kat Melaka aku rasa. Patut aku rasa beg aku macam ringan ni, macam kosong ni kan. Okay, pagi ni pukul 9 lebih aku dah start kayuh. Kira hari keempat yang paling awal aku kayuh. Ya, aku nak cerita sikit. Tadi aku order makan. Lepas tu ada tiba-tiba ada pakcik dia tegur aku. Dia kata dia tanya dari mana. Aku cakap lah dari Shah Alam kan, ke Johor. Lepas tu dia macam terkejut lah. Tak apa lah, aku pun buat tak tahu lah sebab malas aku dah penat. Sebab semalam aku tidur lewat. Aku macam tak adalah nak borak sangat. Sekali datang balik dia bagi aku RM10 lah. Kejut aku dia bagi RM10. Aku bukan nak duit aku nak, orang kata dipermudahkan urusan je sebenarnya. Okay, kita dah settle makan tadi nasi ayam. Dalam pukul 3 ni kita kayuh lah. Tapi pukul 3 ni agak panas lagi lah kat sini. Rumah Cina kat sini kan, rumah Cina ke India kan, dia tak ada anjing rumah dia. Dah lah tak ada pagar, tak ada anjing. So sekarang kita menuju ke Pontian. Where you from? Germany. Where are you from? I from Shah Alam to JB. You're from India? No,